Bumi. Mai sini, tolong ambil air jap. Ni. Uish. Ya betul Bumi. Cepat betul. Baru yang suruh. Biasa je boleh laju. Hai kau ni. Nampak macam laju ke? Bumi! Oh, Bumi! Yo. Tolong ambil makanan burung ya. Okay, coming. Ya. Coming. Baru panggil dah sampai dah. Laju betul. Mana laju? Kau ni macam-macam. Bumi. Tolong ambil sepadan kapling atas meja. Apa dia ni? Pada kapling. Okey. Bila kau sampai? Laju betul. Nah, laju eh. Terus pada kau. Mana Pok Mi ni? Hari ni pelik betul. Laju betul. Panggil syuk sampai. Entah, tadi ada tadi. Kau perasan tak, Wi? Laju betul Pok Mi ni. Tahu suruh dia ambil air tadi, berapa laju ni? Sekejap sampai. Ke kau ada turun ilmu dekat dia, kat Pok Mi tu? Sekejap sampai. Pasal turun ilmu kat dia. Dia salah guna ni. Astaghfirullahaladzim. Bila pula dia sampai kat sini ni? Hai. Ada panggil saya ke? Macam ada dengar nama saya je lagi. Bila masa sampai dia cepat sangat. Bila ada panggil? Dia sudah sampai. Pok Mi, cuba kau cerita aku ni. Ada benda cerita tak habis ni Pok Mi. Apa kau ingat ni drama pukul 7 ke? Esok sambung. Hai. Tak lah, awak ni laju semacam je hari ni. Aku rasa slow je. Aku dengar kau panggil daripada belakang ni. Jalan slow je. Kau khabar laju, aku terkejut. Mi, tadi kau sahur makan apa Mi? Pelik hati hari ni. Kau kena shake tu atas pokok tu. Ni, tu bukan pokok misteri hari tu je ni. Patutlah laju. Hehehe.